Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari terakhir Ramadan dan sehari lagi insyaAllah umat Islam di seluruh Malaysia bakal merayakan Hari Raya Aidilfitri Al-Mubarak 1447 Hijrah. Sebelum itu, saya beserta ahli keluarga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf azahir batin. Saya bersiaran atas permintaan ramai untuk memberi sedikit pandangan bersabitan dengan isu siapa sebenarnya mempunyai hak minyak dan gas di Sarawak yang bersabitan dengan satu kes antara Petronas lawan Petros di Mahkamah Tinggi baru-baru ini 16 Mac 2026. Tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya rakyat Sarawak, mungkin termasuk rakyat Sabah. Hari ini kita berdiri di atas persimpangan, garis sejarah yang sangat penting. Konflik antara Petronas dan Petros bukan sekadar rebutan perniagaan. Ia adalah pertumbungan antara kuasa pusat yang menggunakan undang-undang buatan sendiri menentang hak berperlembagaan Sarawak yang sudah wujud sebelum Malaysia lahir. Setakat Mac 2026, Mahkamah Persekutuan telah memberi kebenaran kepada Petronas untuk mencabar kesahihan Ordinan Sarawak seperti Ordinan Penghabisan Gas BGO dan Ordinan Pelembungan Minyak OMO 1958. Kenapa Petronas panik? Kerana mereka tahu jika hujah Sarawak diterima, monopoli mereka selama 50 tahun akan runtuh. Mari saya bedah akar umbi persetujuan MA 63. Kita selalu diberitahu rakyat Sarawak setuju menubuh Malaysia melalui pemungutan suara Suruhanjaya Kabul. Tapi secara teknikal, ia hanyalah sebuah pemungutan suara asesmen yang cacat, bukan sebuah referendum rakyat yang diiktiraf antarabangsa. Tanpa undi rahsia, hanya menemubualkan 4,000 orang daripada jutaan penduduk, mungkin tidak melebihi 1.5 juta ketika itu, di mana saya yakin ini adalah sendiwara demokrasi. Ayah saya, mungkin ada yang kenal, Wan Yed Muhdar Said Mahmud, beserta rakan seperjuangannya, Ahmad Zaidi Idris, lari ke Indonesia dikepung oleh kerajaan koloni British. Kenapa? Kerana membantah penyertaan Sarawak membentuk Malaysia. Kemudian mereka kembali ke Sarawak. Akhirnya, Tun Zaidi dilantik sebagai TYT Sarawak atas usaha Tun Rahman Yaakob serta berkhidmat sebagai wakil rakyat beberapa penggal. Tuan-tuan dan puan-puan dan anak muda terutama di Sarawak. MA 63 hanya didaftar di PBB pada 21 September 1970. Kena ingat, Singapura keluar. Apabila Singapura keluar dalam tahun 1965, struktur asal 5 pihak dalam MA 63 secara automatiknya runtuh. Pendaftaran ini dibuat selepas rangka kongsi utama keluar tanpa ada rundingan semula atau new agreement dengan Sarawak dan Sabah. Ini menimbul persoalan besar tentang keabsahan validiti MA 63 sebagai sebuah perjanjian antara bangsa yang masih mengikat. Still binding. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon ikuti pencerahan saya sampai habis. Sebelum pindaan 2021, artikel 160 mendefinisikan persekutuan sebagai persekutuan yang ditubuh di bawah Perjanjian Tanah Melayu 1948. Maksudnya apa, Secara teknikal, perlembagaan asal melihat persekutuan itu adalah Tanah Melayu. Sarawak dan Sabah tidak pernah pun masuk ke Malaya. Kita membentuk
Malaysia bersama-sama. Sekiranya kita menggunakan perjanjian Tanah Melayu 1948, bermakna kita masuk Malaysia. Maka taraf Sarawak, taraf Sarawak samakan seperti negeri-negeri lain dalam persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Apabila Putrajaya menggunakan undang-undang persetujuan untuk merampas minyak kita, iaitu 1948, mereka bertindak seolah-olah Sarawak hanya sebuah negeri kecil seperti Perlis atau Melaka. Mereka lupa bahawa status kita adalah rakan kongsi setara equal partners. Segala tindakan yang melangkaui status ini adalah ultra-virus. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba saya kupas hujah Petronas yang menggunakan akta berikut. PDA 1974, yang saya rasa akta tanpa restu. PDA 1974 digubal semasa darurat di bawah perkara 2B perlembagaan. Parlimen tidak boleh mengubah sempadan atau mengambil hak tanah negeri tanpa persetujuan Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri Sarawak tidak pernah bersetuju, maka tuntutan Petronas atas minyak kita mempunyai defect in title, cacat title, hak milik, surat hak milik. Mengenai isu TSA 2012, saya kira pencemburuan sempadan laut kontinental shelf itu jelas. Putrajaya cuba mengecilkan sempadan laut Sarawak dari 12 batu kepada 3 batu sahaja. Ini adalah pencemburuan langsung ke atas Sarawak. Alteration of Boundaries Order Council 1954 yang telah menetapkan sempadan kita jauh sebelum Malaysia wujud. Sempadan ini dilindungi oleh MA 63 dan tidak boleh diubah oleh parlimen secara sebelah pihak. Saya merujuk dan bersandar atas beberapa kes mahkamah sebagai panduan hujah saya. 1. Petronas lawan Kerajaan Negeri 2018. Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Petronas untuk mencabak OMO 1958 atas alasan teknikal. Mahkamah tidak menyatakan PDA 1974 mengatasi Undang-Undang Sarawak. Dan kes kedua adalah kes cukai jualan SST 2020. Kemenangan Sarawak dalam menentukan cukai jualan membuktikan bahawa Sarawak mempunyai kuasa legislatif ke atas industri petroleum di wilayahnya. Petronas mendakwa mereka pemilik eksklusif, tapi hakikatnya OMO 1958 tidak pernah dimansuhkan di bawah Seksyen 73 Akta Malaysia 1963. Semua undang-undang sedia ada, Sarawak tetap sah sehingga dimansuhkan oleh Dewan Undangan Negeri Sarawak itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hakikatnya jelas, tuntutan Petronas menggunakan PDA 1974 dan TCA 2012 adalah amat rapuh dan boleh dicabar di mana-mana mahkamah antarabangsa. Kita sekarang bukan lagi dalam era merayu 5%. Kita berada dalam era menegak kedaulatan. Jika asasnya cacat, jika pendekarannya lewat, jika undang-undangnya menceroboh sempadan, maka bangunan tuntutan persetujuan akan runtuh. Jadi Sarawak bukan meminta, Sarawak menuntut kebenaran. Minyak ini adalah hak kita, tanah ini adalah maruah kita. Cuba saya kupas dari sudut perundangan, dari kacamata kedaulatan sumber asli dan sempadan wilayah Sarawak. Petronas Basis Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu yang saya sebut awal tadi, adakah PDA 1974 dan TSA 2012 mengatasi hak kedaulatan Sarawak di atas pelantar benua dan sumber petroleum mengikut kerangka MA 63 dan Perlembagaan Persekutuan. Hujah saya, tuan-tuan dan puan-puan, terhadap definisi persekutuan,
Takrifat persekutuan dalam perlembagaan persekutuan sebelum pindaan 2021 adalah cacat seperti mana yang saya sebut sebelum ini. Secara fundamental bagi Sarawak dan Sabah. Kenapa ya? Sebab artikel 160/2 asal merujuk kepada persekutuan sebagai entiti yang ditubuh di bawah Perjanjian Tanah Melayu 1948. Itu kena faham dulu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bermakna segala kuasa eksekutif dan legislatif persekutuan adalah berakar dari Malaya. Sarawak dan Sabah menyertai Malaysia sebagai entiti berdaulat, bukan sebagai tanah jajahan Malaya. Kena faham kedudukan itu sebenarnya. Kesimpulannya, sebarang undang-undang seperti PDA 1974 yang digubal oleh Parlimen, persekutuan berasas takrifan 1948 ini tidak boleh mengatasi hak kedaulatan wilayah yang tidak pernah diserahkan oleh Sarawak dalam MA 63. Status MA 63, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perjanjian antarabangsa, International Treaty, terjejas akibat kegagalan pendaftaran segera dan perubahan struktur drastik Singapura keluar. Bersandarkan fakta MA 63 hanya didaftar di bawah nombor 10760 PBB, yang ini bilangannya pada tahun 1970 selepas Singapura keluar 1965. Dari sudut teknikal, apabila syarat asas pembentukan 5 entiti runtuh, pendaftaran dibuat lewat tanpa pengesahan semula ratification oleh Sarawak, maka keabsahan mandat yang diberi kepada persekutuan untuk menguruskan hal ehwal Sarawak adalah boleh dicabar, voidable. Global Commission seperti yang sebut awal tadi bukan referendum undi rakyat, tetapi sekadar inquiry, tanya sana tanya sini, maka tidak wujud persetujuan informed consent secara informal daripada rakyat Sarawak untuk menyerahkan hak harta benda propriety right kepada persekutuan. Jadi, hujah Akta Permohonan PDA 1974 adalah tidak sah daripada segi perlembagaan terhadap Sarawak. Maaf ya. Perkara 2B, Perlembagaan Persekutuan. Sebarang undang-undang mengubah sempadan negeri memerlukan persetujuan Dewan Undangan Negeri. Ya. Perkara 95D. Ya, Parlimen tidak boleh mengubah undang-undang mengenai tanah dan mineral bagi Sarawak dan Sabah. Memandangkan PDA 1974 bertujuan mengambil alih hak milik tanah dan mineral petroleum tanpa persetujuan Dewan Undangan Negeri Sarawak, maka akta tersebut adalah ultra vires, bertindak atas mandat mempunyai defect in titles, kecacatan hak milik, surat tanah. Kalau bahasa kita di Sarawak, kecacatan tanah, title tanah yang tanah di Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, Territorial Sea Act 2012 adalah penceburuhan wilayah yang tidak sah. Sempadan Laut Sarawak telah ditetapkan sejauh 20 batu nautika melalui Sarawak Alteration of Boundaries Order in Council 1954 oleh Queen Elizabeth, Ratu England. Di bawah Perjanjian Malaysia, wilayah Sarawak ketika menyertai Malaysia adalah wilayah yang sedia ada pada 16 September 63. Parlimen Persekutuan tidak mempunyai kuasa unilateral sebelah pihak melalui TSA 2012 untuk mengecilkan sempadan Sarawak pada 3 batu nautika semata-mata untuk merampas hak minyak di Pelantar Benua kita. Hujah umum adalah undang-undang yang masih hidup dan mengatasi PDA 74 di Sarawak. Seksyen 74 Akta Malaysia 1963, semua undang-undang sedia ada di Sarawak terus berkuat kuasa selepas Hari Malaysia sehingga ia dimansuhkan oleh pihak berkuasa
Yang layak tidak lain tidak bukan adalah Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, Dewan Negeri Sarawak tidak pernah memasukkan umur 1958. Oleh itu, Petronas wajib mematuhi syarat lesen bajakan di bawah umur 1958 jika ingin beroperasi di Sarawak. Kes kita rujuk yang dalam tahun 2018 di mana Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Petronas kerana isu ini melibat bidang kuasa negeri eksklusif land dan mineral. Jadi saya melihat pihak Persekutuan dan Petronas gagal membuktikan wujud sebarang instrumen penyerahan hak deed of assignment yang sah daripada Sarawak. Berasaskan doktrin nimudat ko non habit, tiada sesiapa boleh memberi apa yang dia tidak miliki. Persekutuan tidak boleh memberi hak milik minyak kepada Petronas kerana Persekutuan sendiri tidak pernah memiliki hak tersebut daripada Sarawak. Kena faham itu sebenarnya. Sarawak adalah pemilik berdaulat, property owner. Saya berharap pencerahan saya ini jelas dan sila like, kongsi, subscribe dan komen. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf sahih batin untuk semua. Minta maaf, saya kurang sihat. Dah bersin hampir 3 hingga 4 hari dalam akhir bulan puasa ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.